Hari ini saya nak share menu yang popular bulan Ramadan, iaitu bubur lambuk. Biasa kita akan gunakan minyak masak saji. Tumis dia sampai perang. Isi ayam dah masak. Kita pilih yang telah di blend. Dia akan jadi macam ni. Kita menggunakan santan brand saji ya, jenama saji ya. Memang terbaik. Ini tekstur untuk bubur lambuk. Tak lengkap bulan Ramadan tanpa bubur lambuk. Kalau nak try, datanglah sini.